Kalau menurut Ambo gini gua, Ambo kini ko mungkin duduk tahun 2024 ko. Coba mencari kepada urutan tangan. Aku kenia 20.000 ampe bikin duduk. Saya yakin. Aku mau jalan ko. Aku kenia. Bab pikirnya banyak habis. Lah 125 juta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa lagi mana rapat dengan acara kah? Sedekah jadi ambo RT di Siko. Oh apa RT sana mah? Baru tak tahu RT pakaian tak tahu ambo RT Siko. Bom mak kau jual sawah kan? Indak juga sawah ko daftar anggota masyarakat Kampuang. Lu orang rumah tak ada kau minum lah. Ndak boleh minum sore tang tak salah. Oh lah minum. Sore tang ambo sudah. Kalau ndak air bandar ada lekang itu semua. Tapi ngecek-ngecek seorang apa nama kecil? Wah, kau burung kau apa mencucuk so? Mencucuk. Yo memiliar dari Sabang sampai Merauke. Tu bahas masalah. Ha? Bahas masalah. Baku ngecek-ngecek seorang alun. Ambo kan calon loh. Oh mencalon lah pakai. Ayo. Tu ngecek-ngecek seorang tu bahas mencalon. Aku melalui aluran tangan lah. Ha. Ada titik baik, ada titik buruk. Ya. Siku kau dia sendiri ya. Ya. Aku titik boleh rancak mana. Berarti pakaian manang gitu. Manang lah. Dari mana bisa pakaian pasti manang. Aku. Labara masa pakaian. Kalau ni gini kau ada negara, pun kecil banyak orang mana. 75 pasti lah, ada saruk dengan ni mah. Dari mana pakaian bisa tahu? Iya, hati orang ni ke jana kok. Tu hati ni saya nama mana. Ada kalau kini kok ke zaman kan zaman namanya milenial, zaman canggih. Tak dari Mileni- hati dah. Dari orang kini bisa mencari dari internet, bisa mencari dari HP nama orang pemenang. Iya. Ambo cari lah nama pakaian jadi daftar cari. Nama Pinan Dr. Profesor Sapri KN. Siko ko di daftar ambo ya. Ya. Ini ketiga cari di kampung awak. Iya. ML. Oh berarti nan KN ko, yang Ya, KN. ya. KN. Iya. Berarti KN ya. Iya. ML. Ya. ML ko tak salah man lecet. Ko rumah nampak ndak bisa Iya. sampai di sini doang. Ah. Di siko Pak KN 7%. Si Am ko 23%. Man lecet 70%. Dari mana Pak KN mengcek menang? 7% orang 70. Ambo ada daftar si koko daftar ko masyarakat ya, masyarakat ko. Gimana apa teh? Ambo mendaftar masyarakat si koko. Oh iya. 70%. Ya. Pak KN 7%. Di malu ngecek menang. Tu mengecek-ngecek seorang namo tu mah. Ba dasar Pak KN bisa mengecek Pak KN menang. Coba itu dan percaya mana ke tim tesen ko? Siapa tu? Amat. Nombor mana mau bukit? Rumah memukik. Ya. Abah cik nyonya menjamin suara. Dia jamin. Pakai apa? Pakai piti. Ya. Piti bagian kainyo. Lah dia nak ageng dengan pitih mah. 125. Pakai piti kainyo. Inyo pakai dukun lo ndak? Iya. Itu Dukunnya tu. masalahnya. Dia percaya luar gambar supi pribadi Berarti dia. dukun ko mencari suara melalui bagi piti dukun mencari suara menjamin. Ya. Jangan mau dukun lah. Dukun dia ni tak ada nama malecet dia semua. Dia tahu pakaian. Ya. Kalau lecet bagi piti 125 juta. Ya. Rajaleh nyo mencalon lo. Ya. Calik lagi ni suara. 70%, pakaian 7%. Barang Bau tinggal nama. jauh lah tinggalnya. Ah. Mangkonyo ndak perlu ke dukun-dukun waktu. Ya. Kamu apa piti 125 Ada dah lah baru dah. Habis dah. Likin ke bajaran mana. Kenapa ndak tentu. Nah. Itu ndak bisa nambo combol ke bercakapnya tidak mungkin. Ndak itu doh pakaian. Nah. Supaya piti pakaian balik lihat. Ini kan pakaian tanggung rugi lah 125 juta. Iya. Biar ambo bantu. Bapak Biar bantu ambo bantu agi ambo piti 50 juta lah yang ambo carian suara pakaian. dia lah sana. Itu ambo sedangnya bisa 125 juta, ambo 50 juta saya ndak telok pakaian. Ini kau nak sudah nak ada pitih dah. Tu barang. Sudah anu kalau duduk kau dah gih bah. Lah duduk baru ambo bagi orang. Malah tambah duduk tambah banyak pitihnya. Ndak kalau gini ya sebelum duduk kau lagi piti. Biar ambo sosialisasi. Ambo buat sudah perjanjian. Kalau ada lantik kau lagi 50 lah. Ini kau jelas karyan lo mah. Anda pemagil mak bayi lah nak sakit baluan ni tadi lah kaca kau baca piti jodoh. Tu barang. Kau piti je pemilu kau mah. Mereka mana nanti dia lah. Halo Mat. Mat, Amaria nak lama pada sana mak kenyal lah. Dan tampang lah kau.
Naik bulu dia mencari angah. Capek lah. Bos, bos. Ikut bos lah. Ada beram jadi angkat tak? Bos. Dan dapat kabar dah gua. Bah. Nak ada satu ni dah. Nah. Kok tim sukses. Orang itu nak ada kata je terus jangan. Percaya manusia kau ya. Kami siang malam siang malam pokok nak lalu kami mensukseskan bapak KN ko naik Ya orang jangan. Lalu ke terus jangan itu. Dapat saya kau 120 meter. Ini pulang saya pitih dah 125. Nyok suara 75% lecet. Angin pitih dengan dukun tu. Dukun tu yang mencari luar banyak suara. Dia pitih tu pengundang dana lain. Jangan percaya lu. Tak ada kau ada yang gaya mana. Jangan percaya pak di orang tu. Mana dah percaya? Kau tim sukses kau. Dia lah sebab pitih nanti 50 juta lah sebaran. Bukti tu mah ada lah mape ya. Baca. Kau nampak dah ngah. Nah. Oh, kau 7% kau. Suara den. Tak suara. Tak suara. Alih celek je mata tak boleh kain nak. Itu apa percaya dia kau je. Percaya kan dia lama dia pak dia jadi sopir apa dia. Dia tak percaya. Dia percaya nama bini dia enggak pergi ke pasar dia juang dia berdua. Aku ni fikir kau ang bulan ni tak percaya. Ingat mencalon dia cek dah. Ingat mencalon nya. Indaknya calon kan dia nak pitih kau dah. Bikin mayam biar ni. Di mayam biar ni. Di mana bekti dah. Jangan percaya lah pak. Kini apa sukses yakin lah dan. Tak percaya. Yo kalau ada dukun kau nyanjuan si tinggi naik kata tu mana kau turun dah. Mencari dia cek dah. Belum bikin dia. Hadir Nama dia. Anak tu dah. Kini awak kalau milih kan ni kan survei kau boleh ke depan bah. Dia bisa beli survei kau bah. Bisa dia naik dapat survei pak 100%. Kau cuba ya. Alul lah nya. Alul macam mana ada? Alul lah je baca pak orang. Icak-icak dah. Icak-icak tu beko kalau tanggal di bawah tanggal tiba tanggalnya adik lah. Dia teh nama pak. Tak keturun pak dah. Sana naik pak dah turun dah. Pelailan terduduk pak dah. Kalau naik kacang mai kau duduk lah awak sibuk dah teh mah. Pokoknya pak yakin kat tim sukses. Apa dia lebih tiap pak tu dia nak dia jalan. Dia nak pilih dah. Dia pilih dia itu baca orang. Sebab mendata masyarakat kau sana hidang. Teh. Ya, ini mendata kau mah. Dia tu terus salah ni tu kan dia seluruh ni sekitarnya ada seluruh kelurahan kelurahan dia menguasai. Jangan serupai kau jangan kino pala. Apa pasti duduk. Dia duduk ya. Duduk. Kalau nak kau duduk nak Jangan duduk dia. Apa je lah banyak. Ajalah dia mestilah. Tanya yang bawa. Oh nak kau tak sapa kau. Tidak mengamaman. Ayolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amai. Ya. Yang tim sukses Pak KN. Iya. Basoro Itulah laporan. Insya-Allah tak ada doh. Ya semana tak ada. Iya, dia pun disurvey. Tapi awak yakinkan awak ngimbau tu mah. Cuba mau cari lu. Nyo di limau kau jaleh suara banyak tak suara ke mah? Di siko teraso suara ndak ada suara kau. Awak nak katai dari mah. Ni minta pilih. Sebentar. Enggak, basar Mana? Oh, yo mana ya. Suaranya Teraso di siko mana? Jadi awak ni bawa tadi mah. Baga ceknya. Pulang pilih je. Nak cayo dah. Ko ete ko. Ete cayo lah mana? Beko cari lima kunci dua. Atau lima purit dua. Atau membang kerambi. Di lunak saya tiliau. Piti ko lebih. Duduk ambo beko pitihnya diganti li. Tu itu nak minta. Nah, diganti li. Bara pitihnya tu pakai tangga. 125 juta. Pacik 25 dia nyolong. Nah 100 ko sudah hano dibayar ko. Kalau lah duduk wak. Adi palunak saya tiap Dia beko. tahu lo dukun masa dukun caleg. Taunya? Tahu habis dia habis dia. Nyu caca be. Ni caca habis dan. Ambulan tidak le je. Dia susah kelera ama je. Itu dia. Taunya pasal sarua tak ada. Iya. 7% je cari survei. Awak apa gunung saya pitihnya tu dulu. Bas poyo awak lah duduk awak beko diganti li. Pipinya nak kalah. Duduk mana nyo ndak berapa lama tu. Pai enggak? Mendak itu payah. Ya. Itu aja. Memang awak ni awak menganti pitihnya adoh menyalang pitih tergantinya pai itu mah.
Di malaki wak sebutnya nak sebutnya le dah. Jangan anu tanda selero lo. Hari dah kek lah. Baik, Urang kami milihnya tak ada. Yo ni Limo dua tu pitihnya siangan. Bantu tak tangkah, jalan maempa. Ya. Balu sial orang nak milih. Tukang baru saya nak mau milih tu. Kini kenapa pasti nak duduk ya? Kenapa? Ini berang kajukun ko dukun ber. Lapasnya lah pasti. Iyalah pasti kurang satu lo ndak je. Ya tapi ada awak bar kecil ada pitih ko bagi dua. Ya. Ini lah pasti dalam pantauan awak. Dia 25 20 tu lebih. Enggak tahu mai bak suara seketik ah. Coba lah. Seketik suaranya. Bak suara ya. Enggak ada nak. Baik. Nah itu. Ayo. Enggak ada kan? Ayo dia lah. Jadi namanya ha? Kau Tua, tu sim sukses ada tua. ujo mah banyak mah. Bara banyak, biar kanjang-kanjang sudah nanuran ke salon tentu duduk dia. Tu lebih kanjang kata dia tu. Ah itu dia kecil gamai. Ya. Aku ada kawan yang kerja arah kain daruang. Dia anu mah. Dia lagi. Siang-siangnya tampil untuk 6 orang tu mah. Oh dah teh yang. Gadui. Gadui yang. Ya. Tapi dia kayak kaduknya macam apa kalau lo naik pasti sekali Pak itu macam. Ya. Menendak duduk Pak je. Ah. Itu yo tu Mak je. Ya. Masih so. Ya. Waalaikumsalam.